Tuan Yang Bertuah, hari ini saya nak bercakap terus kepada anak muda, kepada adik-adik mahasiswa, mereka yang baru saja fresh graduate, yang baru saja mulakan kerja, yang baru saja mengenal hidup. Ini untuk adik-adik semua. Hari ini adik-adik dah ada kuasa sebenarnya, kuasa untuk memilih. Adakah adik-adik gunakan kuasa itu dengan keadaan sedar, keadaan yang benar-benar kita faham, ataupun sekadar adik-adik menggunakan kuasa itu kerana ikut-ikutan? Kalau itu cara kita membuat keputusan, maka kita akan membuat keputusan yang salah. Maka kita bukan memilih, tetapi kita hanya mengikut. Tuan Yang Dipertua, saya nak tanya satu soalan mudah. Adik-adik tahu ataupun tidak, apa dasar parti yang kita sokong? Faham tak kita ini pelan mereka untuk ekonomi, pekerjaan dan juga kos hidup? Kalau belum tahu, tidak mengapa. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila tidak tahu namun tetap membuat keputusan tanpa usaha untuk kita faham. Itu yang bahaya. Tuan Yang Dipertua, khusus kepada anak muda Melayu Islam kita, darah ini lebih besar. Hari ini kita berdepan dengan pelbagai isu semasa. Cuba lihat bagaimana isu penghinaan terhadap agama, isu sensitif seperti konflik rumah ibadat. Selesai ataupun tidak? Tidak selesai sehingga sekarang. Isu identiti dan juga kedudukan Melayu Islam. Isu ekonomi yang tidak berkesudahan menekan rakyat. Isu kos yang tinggi, yang semakin tinggi kos hidupnya. Isu ini bukan isu jauh yang Dipertua. Ini merupakan realiti yang kita hidup sekarang ini. Namun persoalan di sini yang Dipertua, adakah adik-adik benar faham isu ini? Atau sekadar tahu menilai dengan melihat potongan video dengan emosi semata-mata? Dalam pilihan raya lepas, ramai anak muda Melayu kita ini yang membuat pilihan berdasarkan gelombang ataupun trend tertentu. Nampak kuat di dalam media sosial. Kemudian, adik-adik kita ini, anak muda ini terus percaya. Nampak ramai penyokong, terus ikut. Sekali lagi, FOMO. Namun di sini saya ingin tegaskan, ini bukan soal siapa yang dipilih, tetapi soal bagaimanakah keputusan itu dibuat. Adakah kerana kefahaman atau sekadar mengikut arus? Adik-adik perlu sedar, kalau kita tidak memahami isu Melayu Islam dengan betul, kita akan mudah terikut dengan penuh emosi. Kita akan mudah dipengaruhi dan akhirnya kita juga akan mudah diperalatkan. Dan bila semua itu berlaku, kita mungkin akan membuat keputusan merugikan masa depan kita sendiri. Jadi risikonya jelas. Gaji tak berkembang, kos hidup terus menekan, rumah makin sukar dimiliki, peluang kerja semakin sempit, dan akhirnya kita semua hilang kekuatan sebagai satu komuniti. Dan semua ini bukan berlaku secara tiba-tiba. Ini bermula daripada keputusan yang adik-adik buat pada hari ini. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya ingin tegaskan satu perkara asas. Contohnya bila membeli telefon, kita bandingkan spesifikasi, mana spek yang lebih baik. Bila kita memilih kerja, kita kaji dulu syarikat A, B, C. Tapi kita bila nak memilih kerajaan yang sebenarnya menentukan hala hidup kita bertahun-tahun, kita tidak mengambil masa pun untuk memahami. Tidak pun membuat kajian, perbandingan, track record dan seumpama dengan. Ini bukan perkara kecil, adik-adik. Dan bahkan itu merupakan satu keceraian. Media sosial telah mengubah cara kita melihat politik. Isu kompleks menjadi ringkas. Perbahasan dasar menjadi hiburan, yang akhirnya kita rasa kita faham, tetapi sedangkan kita hanya tahu permukaan, surface sahaja. Dan apabila kita tahu surface sahaja, menyebabkan kita ini mudah terpengaruh, mudah percaya buta-buta dan seumpama dengannya. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyeru kepada adik-adik semua, berhenti menjadi pengundi yang hanya mengikut. Mulakan dengan perkara asas. Ambil tahu isu semasa, termasuklah isu Melayu Islam. Bagi mereka yang bukan Islam sekalipun, ambil tahu berkenaan dengan isu kedaulatan negara kita. Dengar lebih daripada satu pandangan. Fahami konteks, bukan sekadar emosi. Jangan membuat keputusan berdasarkan terang. Dan apa yang paling penting, buat pilihan hanya apabila benar-benar faham, adik-adik. Adik-adik perlu ingat, jika kita tidak mengambil tahu hari ini, kita sendiri akan menanggung kesannya pada masa depan. Bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Tuan Yang Dipertua, akhir kalam, saya tidak mahu anak-anak muda menjadi generasi yang hanya sekadar mengundi. Dahlah kadar peratus keluar mengundi kurang. Saya tidak mahu benda tersebut berulang. Namun saya mahu anak muda menjadi generasi yang memahami apa yang diundi. Kerana masa depan negara ini termasuklah masa depan
terutamanya umat Islam kita, bergantung kepada tahap kefahaman mereka pada hal ini. Adik-adik, jangan jadi pengundi ikut flow. Jadilah pengundi yang bijak, yang tahu arah tujuan dia. Jadi, bersih yang pengurusi yang ketua, saya mengusut.